Kembali ke video diari Ehsan. Hari ini Ehsan berada di panggung wayang. Kejap lagi Ehsan nak tengok filem ni, Dongeng Sang Kancil. Minta payung? Nak beli apa-apa? Jadi Ehsan tengah rekod ni. Janganlah panggil Intan Payung. No, Intan Payung. Sekarang Ehsan dalam panggung wayang. Sambil tengok wayang, sambil makan minum. Baru seronok. Tak. Memang seronok. Makan je kerja dia. Tahu tak apa. Dah nak mula. Jumpa lagi dalam video diari Ehsan yang seterusnya. Bye. Tu je. Ha. Tapi filem belum mula pun. Memanglah. Mana boleh rakam filem dalam panggung? Ya ke? Kalau rakam juga. Nanti kena tangkap. Masuk penjara. Kena denda juga. Itu pun tak tahu. Mana aku tahu? Aku tak pernah tengok wayang. Kita orang pun. Tak tahu tengok wayang tu macam mana. Rugi. Alah, tak rugi pun. Tengok wayang tu macam tengok TV kat rumah. Sama je. Tak sama. Gambar kat wayang lagi besar. Bunyi kuat. Bum. Meletup-letup. Bergegar satu panggung wayang. Filem tu ada lagi ke? Ada? Tapi macam seronok je. Jom kita ajak akak tengok. Jom. Aku. Kau pergilah sendiri. Nak pergi mana? Kata nak main bola. Lain kali lah. Awal balik. Nak apa? Tak ada apa-apa. Seronoknya cerita ni. Tapi kalau tengok kat TV besar, lagi seronok. Kan, Ipin? Betul. Ros, ambil barang-barang ni. Opa, kita tanya Opa lah. Ya. Opa. Ya, nak apa? Opa, jom tengok wayang. Oh, nak tengok wayang. Boleh kan, Kak? Boleh. Pergilah. Apalah Kak ni? Upin, Ipin nak tengok cerita apa? Cerita yang Ihsan tengok. Cerita apa ya, Ipin? Dongeng Sang Kancil. Dongeng Sang Kancil?
Ros, bukan cerita tu ke yang kau nak tengok besok? Opa! Oh, akak pergi tak ajak kita orang you. Yelah. Nanti kita pergi sama-sama. Akak belanja. Cepat Lofi. Akak, kata nak tengok wayang hari ni. Bangunlah akak. Kita orang dah siap dah. Akak. Akak demam lah. Kita pergi lain hari ya. Jangan sedih. Bila akak sihat, dia bawa lah tengok wayang. Ada ke lagi nanti? Adalah tu. Kalau tak, tengok cerita lain. Tak nak. Nak tengok cerita dongeng sang kancil juga. Ihsan kata bagus cerita tu. Opa je lah bawa kita orang tengok wayang. Ish, Opah nak ke sana pun tak tahu. Apa lagi nak beli tiket wayang? Dah tu, tunggu je akak engkau. Baik, Opa. Seronoknya. Kita orang tunggu kada sebaik demam. Baru boleh pergi. Marilah kita pergi sama-sama. Tengok dengan kawan-kawan. Mesti lagi seronok. Betul. Boleh? Tiket wayang bayar sendiri-sendiri. Aku tak boleh pergi. Mak aku sibuk berniaga. Aku kena tolong. Yelah. Fizi, kenapa dengan kau? Aku nak tengok wayang juga. Tapi tak ada duit. Siapa yang boleh belanja Fizi tengok wayang? Korang dah belanja dia. Aku belikan dia air dengan popcorn. Boleh? Nanti kita tanya akak. Bila nak pergi? Hari ni. Akak kata tak boleh. Hari ni tak boleh. Panggung wayang tu kat bandar. Naik bas je dah sejam lebih. Esok sekolah. Tunggu hari Minggu baru akak bawa ya. Bertuah punya ayam. Jaga kau. Korang tolonglah tangkap. Atuk nak berehat kejap. Penat. Terima kasih. Rainbow. Degil punya ayam. Korang ni duduk termenung macam tak seronok je. Kenapa? Lalu petang-petang ni gembira keluar main. Tak dapat tengok wayang. Patutnya akak bawa hari ni. Tapi tak jadi. Oh, tak dapat tengok wayang. Teringat masa atuk kecil-kecil, macam korang dulu suka tengok wayang. Ya ke tu? Dulu pun ada wayang? Ada. Tapi filmnya hitam putih. Sekarang semua warna-warni. Hitam putih? Tak cantiknya. Itu aja ada. Tapi dulu atuk tak tengok kat panggung. Sebab dulu tak ada panggung wayang. Jadi, atuk tengok kat mana? Atuk tengok wayang Pacak. Wayang pacak? Dulu, wayang pacak ni lah hiburan orang ramai. Lebih-lebih lagi, orang kampung. Nanti ada band datang bawa banner besar dengan gambar filem yang akan ditayangkan. Membesar suara melaung-laungkan. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Menjelang malam, warga kampung akan berpusu-pusu berkumpul.
mereka akan bentang tikar mengkuang untuk jadi alas duduk. Macam-macam filem dimainkan. Dari wayang Melayu sampai Hindustan. Tapi kalau tiba-tiba hujan, terabur semua lagi. Tengok wayang pun tak habis. Kalau hujan reda, sambung balik. Aku alah mukul nyamuk. Tahan juga sampai habis wayang. Balik rumah, habis satu badan merah. Kena gigit nyamuk. Elok lagi ke ni? Atuk simpan, mestilah elok. Macam mana, Atong? Hanya, ini balang sudah lama. Sudah losak teruk. Tak boleh baiki lagi. Biarlah Atuk simpan sebagai kenangan. Tak dapatlah tengok wayang pacak. Kita balik tengok TV je lah. Cepat-cepat. Nanti akak ambil. Ya, kita dapat dulu. TV kita punya. Ipin, mana akak? Dia tak nak tengok drama dia ke? Pelik. Selalunya dia mesti rebut dengan kita. Kenapa tu? Tak? Jom. Wah! Akak ada panggung wayang sendiri. Canggih kan? Canggih sangat. Apa ni? Inilah LED projector. Akak baru beli. Benda ni boleh pancarkan gambar atau video jadi lagi besar dekat mana-mana permukaan warna putih. Oh. Ini macam tengok wayang pacak. Hello, dari mana tahu wayang pacak ni? Atuk yang cerita. Kakak, kalau... Oh, menarik tu. Akak nak buat ke? Atuk, tengok ni. Kita orang pinjam daripada akak. Wah, canggihnya. Dahsyat teknologi sekarang. Atuk tak pernah tahu ada projektor macam ni. Kecil aja dan tak berat macam dulu. Betul-betul? Abang ayah tu ni. Nak buat apa dengan benda ni? Ya, betul. Yeay, kawan-kawan dah sampai. Saya juru kamera. Saya Charji, jaga pakaian. Saya Tuan Director. Busy, Yang Soleh. Kita orang lakon. Boleh ke kau orang buat ni? Boleh. Atuk tolonglah. Atuk kan hebat. Yelah, buatlah. Nanti Atuk tengok. Wah, meriahnya. Tak sabarnya aku nak tengok wayang. Wayang pacak pun jadilah. Korang dah ajak semua orang? Dah, satu kampung kita orang ajak. Betul-betul. Tengok, ada orang sudah datang. Ya aku sambut dia orang. Hai. Selamat datang.
Malam ni, Wayang Pacak akan menayangkan filem Si Kembar Upin dan Ipin. Kita orang lah tu, sebab projektor ni angkat kita yang punya. Kak Ros. Selamat menonton. Oh, tengok. Hana. Banyak ni duit. Mana kau dapat? Aku kutip duit tiket. Macam panggung wayang. Untung. Jom buat filem lagi. Filem aku pula. Nael, usahawan berwibawa. Ipin, jangan pulang. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Satunya Syawal. Operasi plastik hitam? Nak tangkap orang tak puasa. Diorang ni selalu beli makanan bungkus guna plastik hitam supaya orang tak nampak. Bijak. Memanglah orang tak nampak. Tapi Tuhan nampak. Betul tu. Bulan puasa pun nak menipu. Apa faedahnya? Pahala tak dapat. Dosa je bertambah. Dah tu kena tangkap masuk lokap. Kalau tak puasa, masih lokap. Iya. Dah lalu. Atuk nak cepat ni. Macam seronok je. Nak ikut juga. Ish, korang ni. Tak boleh. Pergi balik. No. Ramainya orang hari ni. Penuh surau. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedih lah. Esa beraya kat luar negara. Tinggal aku seorang-seorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu, betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni Mail. Anak Miss Sally. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu? Tak adalah syurga. Kan? Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom Ipin. Kata nak main. Ih. Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan tunduk senyap je. Tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mail kata syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Tak ada ibu. Tak ada syurga lah.
Ish, apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Jadi, syurga kita orang kat mana? Upin, Ipin, dah siap ke? Cepat! Ha, cepat. Terus minta maaf. Sayang apa? Minta maaf, Papa. Minta maaf, Papa. Sayang cucu. Sayang Papa juga. Minta maaf, Kakak. Kita orang janji jadi budak baik. Dengar kata. Betul-betul-betul? Yelah. Jom selfie. Amin. Kak, nak juga? Abah, Mak, selamat Hari Raya. Tunggu kita orang di syurga